Assalamualaikum, hai, saya Secara Bos. Mungkin nampak tanya kan, ni smart-smart nak pergi mana kan? Sebenarnya tak pergi mana pun, saja nak pergi rumah kawan saya sekejap. Sebab apa, hari ni cuti, bolehlah jalan rumah dia. Baru ni Deepawali tak dapat nak pergi. Jadi dia pun duk tanya, macam mana? You tak mari? Jadi hari ni kita free, kita pergi. Dia memang duk tunggu je. Cepat mari macam, saya tunggu you. Jaga baik-baik sikit. Jadi sekarang ni kita pergi jumpa dia dekat sana. Apa yang dia sediakan, kita bedal sajalah. Mari macam. Sudah tukar kah? Kita dah sampai dekat rumah Satya Babyface dekat atas ni, blok 08. So jom kita pergi tengok dia duduk tengah buat apa. Babyface nampak happy. Sorry hari tu Deepawali saya tak dapat sampai. Tak apalah, ya? Kalau Deepawali tak ada apa, Deepawali mari main cepat api, banyak orang. Orang tak boleh tunggu. Ini hari, satu hari. Ya, satu hari. Satu hari, okey. Buat Ana untungnya hari ni, sebab sebelum masa Deepawali hari tu kita tengok memang rumah Babyface ramai gila. Memang pun. Semua ramai ya. Kalau saya sampai hari tu mesti Datuk tak ada saya. Memang dia 3 jam, pagi 9, malam 9. Pagi 9, malam 9. Hari-hari macam. Apa makan? Dia masak apa? Macam dia orang bawa makan makan kita masak. Oi. Iya ke? Kambing ayam. Woi, untunglah. Banyak macam. Hari ni dia suka masak apa kambing ayam. Karena dia suka ketam. Ketam dia boleh, dia boleh, tapi ramai orang takut. Tak payahlah, Amani dah telefon. Amani dah telefon. Ane mau makan apa? Saya cakap dengan dia, hari ni Amani jangan susah-susah, saya pergi kenduri. Saya pergi kenduri, kata tak apa Ane, saya bikin nasi lemak sudah ada. Okey, nasi lemak memang lah. Nasi lemak okeylah. Cun. Sebab apa, kalau tiap-tiap tahun masa Deepawali, memang saya akan bungkuskan muruku ni je. Ini dia. Muruku dengan kuih-kuih lah. Daripada Akak selalu buat bagi muruku, dia akan bungkus. Kalau tak dapat banyak, sikit pun dapat ni. Dapat, Alhamdulillah. Boleh ada muruku lah, sikit. satu pun satu lah. Cukup lah ni. Janji dapat. Jadi nak tanyalah, kan dah saya tengok Datuk. Saya panggil Datuk tak apa. Tak apa. Enjoy saja. Memang Datuk pun. Memang Datuk. Saya ada cucu. Ada cucu. Sebab dari dulu memang panggil Datuk. Saya dengan Datuk ni dah lama. Saya tengok dia masa hari tu, masa hari yang potong kaki lah. Lepas potong kaki, saya tak jumpa dia sampai hari ni. Ya. Sebab apa, masa tu saya ingat dia dah balik. Rupanya dia tak balik. Dia duduk sana berapa hari? 28 hari. 28 hari duduk hospital. Sebab apa, ada masalah kuman. Dia memang kuman. Satu kaki, satu jari. Oh ya. Separuh potong, penuh potong. Yalah, masa potong penuh tu lah. Ada kuman ke? Oh, ada kuman no? Tapi sekarang dah okey dah. Okey lah, besok mau pakai vitamin Mia. Ni, bagi tahu gambar. Sebelum ni, kalau kita potong kaki ke apa semua, kita ambil masa lebih kurang 6 bulan ataupun setahun untuk dia elok. Tapi dekat dia lain sikit tau. Sebab apa dia terlalu happy dan dia positif punya orang. Doktor dah boleh nak pasang lah kaki dia. Ya, tapi kita tapi itulah nak kena check betul-betul lah kan. Sebab baru sebulan lebih. Betul lah macam dia cakap besok boleh tukar kaki. Dia tukar kaki, lepas tu terbang lah. Terbang betul. Bukan boleh percaya punya. Tapi okey lah macam Cina, India, Melayu, semua orang mari sana rumah macam. Ini kita biasa tengok TV kan. Macam India, Cina, Melayu. Saya tengok saya main rumah macam Cina, India, Melayu, semua orang. Itu sebenarnya memang harapan Datuk daripada dulu. Dia memang kalau buat apa-apa program, dari dulu lagi, daripada mula-mula saya kenal kan, dia memang nak satukan India, Cina, Melayu. Dalam program TV pun kalau ada 3 bangsa ni memang dia suka sangat. So dia dapat tengok secara live lah Datuk. Ya, memang pun satu pun satu, 2 pun 2, 3 pun 3. Masuk hantam saja macam happy. Habis. Saya sekarang ni
Lepas pasang kaki apa nak buat? Biasa lepas kaki banyak program macam. Tak pernah tipu. Ini tiba balik 3 program buat macam ini. Ya. Duduk yang kita buat satu, yang lain satu kita ikan. Tapi kita punya tu kan lambat. Macam salam pacat. Ya. 13 episode macam. Ya. Itu pun buat. Betul. Makannya pun kita buat. Ya. Banyak. Saya sebenarnya nak bagi tahu dekat sahabat semua, mungkin sebelum ni kan saya nak perbetulkan balik lah. Sebelum ni ramai yang tanyakan kenapalah kawan-kawan lain semua tak datang. Yang datang Caca dan juga kawan lagi seorang Jagan. Sebenarnya silap. Kawan-kawan lain semua prihatin. Semua prihatin dekat nasib Seniman ataupun Satya juga. Yang masalah dia, kenapa kami sampai dulu? Sebab kami rapat. Itu dia. Kami rapat. Apa-apa masalah ataupun apa-apa info, anak dia Amani akan bagi tahu kami dulu. So kami yang akan pergi dululah. Maksud dia tak nak bagi tahu orang lain, orang luar lah maksud dia kan, supaya takut itu makan mie tu kakak telefon pun. Mana? Itu kakak yang kita makan. Oh ya. Tu. Orang. Yang apa ni RTM-nya. Amoy. Ya. Mana sudah boleh cakap mana cantik. Sebab dia telefon saya, dia kata sudah pergi tengok ke dengan Babyface. Saya dah pergi dah. Lepas tu ni bertanya apa? Si Amoy tu Amoy. Amoy pun tanya. Dia datang ah? Amoy mau datang, saya cakap janganlah. Usah. Main jauh macam. Ya, tak ada lah. Apa dia mau datang biarlah. Dia mari saya tackle dia, lu tahulah saya. Sempat. Tunggu Cina Miamui. Ya. Okey, ni Imu dah mari. Imu dah mari. Lepas tu Azli kan? Azli. Okey. Lepas tu Aplin. Ya, alhamdulillah. Aplin dah mari. Okey. Apa pun terima kasihlah pada sahabat-sahabat semua yang datang bagi sokongan. Walaupun dalam keadaan macam ni kita bagi sokongan, bagi moral support, insya-Allah semangat kita akan tambah lagi kuat. Bukan sahaja untuk Satya Babyface, pada sahabat-sahabat kita seniman yang lain pun kita harapkan macam tu juga. Orang tanya, you potong kaki tak sedih ke? Sedih apa? Ya. Ini orang kaki, ini itulah orang cakap. Kaki mau stay. Kalau mau pipi lah. Mana boleh macam tu. Apa tukar baru? Kaki boleh tukar baru tukar baru. Mission possible lah. Semua orang cakap Datuk tahu. Semua orang cakap tak pernah jumpa orang sepositif Datuk. Oh, saya happy lagi macam. Orang pelik tu, orang heran macam mana Datuk boleh jadi positif sangat. Cerita sikit macam mana kita boleh jadi positif. Positif itu main senang. Taruh kuih depan ni, makan, kita cakap saja senang saja. Tak ada fikir langsung masalah. Tak ada fikir langsung. Kaki tak ada, tangan tak ada, kapal tak ada, mampus. Hidup dia kata sekali je. Kita semua akan mati. Ya. So be happy. Hidup dalam dunia ni kita kena happy. Jangan pernah sedih. Tapi nak tanya juga Datuk. Dalam hidup Datuk selama 60 berapa tahun? 62. 62 ya. 62 tahun. Momen yang paling Datuk sedih. Mesti ada sedihnya. Ada satu saja. Ya. Saya punya ada 33 tahun meninggal. Ini dia. Masih sayang. Saya masih sayang. Dia sudah kahwin ke? Belum dia kahwin? Birthday. Lepas birthday 1 minggu meninggal macam. Oh, ya ke? Accident Ni saya ada tengok tahu yang datang itu hari. Dia orang buat surprise kan? Ni yang buat lukisan ni semua. Dia orang buat surprise kan? Saya ada tengok ni. Siapa lah dia punya video? 33 tahun. 33 tahun adik dia. Kenapa Datuk sedih sangat? Sebab dia meninggal. Macam dia adik kecil. Cuma first choice dia. Oh ya ke? Dia cakap apa dia mau dia bikin. Dia main birthday masa tu happy main. Dia mau pergi main orang semua orang mari. Tak ada habis. Ya, Datuk pernah cerita dekat saya dulu, cuma saya tak pernah tengok lah gambar adik dia. Tak kecil dia yang paling kecil lah. Ni saya dapat tengok lah. Banyak cantik lah Datuk. Tapi terlambat macam pun sudah kahwin. Awak pun sudah kahwin. Apa pun kita doa lah semoga dia bahagia ni adik dia. Dan juga momen semua nak tahu juga kan, momen-momen yang paling happy dalam hidup. Happy, hari-hari happy. Apa lagi mau? Apa mau? Hari-hari happy macam. Maknanya kita bangun daripada tidur tu kita kena happy lah selalu. Happy. Barulah kita akan happy. Orang kata lu salah sedih awak tengok every time happy. Memang happy pun kalau sedih susah, happy sajalah.
pergi hospital. Hospital ni orang semua terkumpul. Apa tentang you okey ke? Okey apa terpotong kaki? Apa okey? Tak apalah, potong pun nanti boleh sambung lagi. Boleh sambung lagi kan. Macam lepas saya macam katakanlah 5 bulan, 6 bulan, saya ada banyak job macam. Ya, memang saya tahu. Datuk memang job satu kontainer tak pernah habis. Memang saya tahu. Dia kalau orang tanya job selalu kan, Satya, job adakah? Apa? Saya punya job satu kontainer belum habis. Habis lagi. Betul-betul. Lagi mau tanya ke? Lagi mau tanya. Banyak job lah macam. Banyak job memang tak habis. Cuma larat dengan tak larat je lah. Itu saja. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, tak boleh. Tapi dulu sebelum ni kita tengok ni macam Datuk sekarang dah okey. Saya masa sebelum Datuk kena potong kaki ni apa semua kan, Datuk pernah ada kena Parkinson minus stroke. Cuma dah. Ya, minus stroke tu teruk. Sakit mau, cuma sakit dah. Tapi sekarang okey. Ini kaki stroke macam. Ya. Tapi nampak macam okey sekarang. Okey lah. Boleh. Tuan ada. Ya, betul lah. Be happy. Lagi satu orang selalu tanya saya. Macam mana Caca boleh rapat dengan Satya Babyface? Datuk, saya tak nak cerita Datuk. Macam mana Datuk boleh rapat dengan saya? Dari mula? Dari mula lah. Dari mula sampai habis pun tak boleh habis lah. Sikit lah. Saya jumpa Caca. Ingat tak ingat? Penang. Okey. Caca, kita bikin Raja Lawak. Yes, ingat. Pus Raja Lawak. Bila dia Raja Lawak, satu orang cakap, saya panggil mari dari Penang, dari Kedah. Ya, betul, Kedah mai Kuala Lumpur buat program, lepas program balik. Habis program balik, lepas tu awak dapatlah satu rumah dekat sini. Yalah, Datuk suruh pindah mari sini. Lepas tu family semua mari. Macam itulah family sudah besar sekarang sudah rumah sendiri. Alhamdulillah. Okey, itulah sebenarnya kenapa saya rapat dengan Satya Babyface yang saya panggil Datuk daripada 2012 start kami berkenalan lah. Kami berkenalan 2011. 2012 kita rapat kan. So Satya Datuk memang ambil saya tahu dekat mana dia ambil. Dia ambil kat saya dekat share Jalan Duta tu. Duta, ya. Yeah. Saya tak pergi kan, saya tak pandai sangat. Lepas tu saya berhenti kat share Jalan Duta tu, dia akan datang ambil show Terengganu. Dan first flight saya pergi mana Datuk? First flight Langkawi ke? Bukan. Datuk tak ingat? Ada dua je, Langkawi, Terengganu. Terengganu lah. First flight dengan Satya Babyface ke Terengganu. First flight Ya. Masa tu lah Datuk Azan, ni first flight ke? Saya takut. Takut? Saya takut lah masa tu first flight. Kita pergi show dekat Terengganu. Lepas pada tu memang kita selalulah merata. Saya pusing satu Malaysia ni dengan show bersama dengan Abang Satya lah. Bukan Melayu punya show, India punya show pun masuk apa? India punya show pun saya masuk, hantam semua. Apa ni? Okey lah, enjoy. Alhamdulillah. So, itulah sebuah sikit yang boleh dikongsikan pada hampa semua. Tentang perjalanan hidup saya dan juga Satya Babyface. Macam mana kami boleh rapat, macam mana kami ni. Saya dah anggap Satya ni macam abang saya dah. Memang rapat dengan family dah. Okey, mungkin sedikit dia orang ni sebab beramnya yang tanya tahu macam tak percaya lah Satya. Tapi saya sedih satu saja. Saya anak kahwin tak dapat mari lah macam. Anak saya? Ya. Tapi masa tu punya ni nak beritahu, saya dah ada menantu. Mungkin yang ramai yang tak tahu, anak saya baru je kahwin. Dia beria-ria sebulan sebelum tu macam saya mesti mari ni apa semua, keluarga semua sudah cuti apa semua, mesti mari apa semua. Saya pun tak kacau. Saya tahu dah. Saya yakin dia akan datang. Memang saya yakin. Sebab saya buat kenduri doa selamat pun dia sampai. So, pada hari kenduri tu, saya tanya dengan wife saya. Saya cakap, Satya tak nampak ni. Satu family tak nampak kan. Lepas tu tak apalah. Relax lagi. Jalan sampai habis. Satya tak nampak. Saya cakap dengan wife, Satya kalau tak main mesti ada sebab. Bukan pasal saja-saja tak datang. Tak. Rupanya dia memang duduk di ward masa tu. Kaki dah kena jari nak kena potong masa tu. Jari dulu. So
Itulah yang agak mengejutkan saya. Tapi saya tak kisah pasal kenduri itu. Saya memang doakan saya semoga sembahyang juga anak kita. Terima kasih. Saya tahu memang selalu mendoakan, bukan saja Satya, anak dia Amani pun memang rapat dengan saya, dan juga kakak pun selalu masak. Kalau mau ruku ke apa kan, memang selalu saya makan. Dan mungkin yang tanya kat sana macam mana dia terluka, dan apa orang kata apa, bagi kata-kata semangat. Nak bagi kata-kata semangat sikit dekat dia orang. Yang dia orang ni kadang-kadang down. Kalau macam kena potong kaki ke, luka ke, jatuh ke, dia orang down. Bagi kata semangat sikit. Down pasal apa? Dia bagi sana. Down orang hal. Kita ni hal kita. Kita jangan hal. Awak nak down lah. Down lah. Kita terakhir kita happy goal lagi. Happy goal lagi tak boleh. So jangan kita rasa macam merendah diri. Jangan kita rasa down. Setiap musibah mesti ada ni. Tengok macam Satya. Ambil masa, dalam masa sebulan lebih, doktor dah beritahu kata dia dah boleh nak pasang kaki dah. So kita doakan semoga dia cepat sihat dan semoga dia terus berkarya dalam industri sini. You wait for me. Ya, mesti. Makan itu nugget apa semua. Okey dah. So kami nak makan dulu. So terima kasih banyak-banyak. Semoga hampa happy lah dengan video ni Baik. Okay, thank you. Sudah tukar sekali. Sudah tukar kah? Tapi tak mau angkat tapi sana. Tengok saja. Dia suka duduk sini Ya, dia suka duduk sini ikut amamnya. Dia ikut sini tanya betul tak? No, salah. Bukan ikut mak. Bukan ikut mak, bukan ikut bapa. Rumah ni selesa untuk saya. Okey? Jiran bagus. Kucing-kucing saya. Bos. Tak apa. Kucing saya akan kalau papa cuba klek, nanti saya cuba you punya kaki klek sikit. Family kedua. Family kedua. PM lagi. Apa? PM lagi. Okey, kami semua pergi salam dah. Okey, bye. Okey. Dah pun selesai melawat Satya Babyface. Macam itulah keadaan dia. Dia memang tak pernah rasa down. Dia memang happy. Dan yang paling down sekarang ni aku nak balik tengok dia bagi aku macam mana. Beras dia bagi, apa benda dia bagi, semua benda dia bagi. Dia kata apa saya makan, you mesti makan macam. Tak tahu nak cakap lah. Macam-macam dia bagi. Ni sumbangan orang bagi kat dia. Mungkin banyak kot. Dia bagi dekat aku satu. Sebab sikit. Apapun, doakan semoga kesihatan dia kembali pulih seperti biasa. Terima kasih banyak-banyak pada sahabat-sahabat semua. Okey.